Untuk memudahkan korang untuk sahur ni, paste nasi goreng kampung. Panaskan kuali. Letak minyak, letak paste, letak nasi. Pecah telur dulu. Pecah telur. Oh, lawam. Kalau nak letak ikan bilis, letak ikan bilis. Oh, dah ada ikan bilis pun dah ada. Oh, dah ada ikan bilis. Letak telur, udang sotong, lepas tu baru masuk nasi. Lepas tu gaul-gaul siap. Tak payah tambah garam, tak payah tambah gula. Air asam pun tak payah. Betul, babe. Kau nampak punya mudah hidup korang. Harga pay RM25 satu botol. Banyak tu, nampak? Penuh tu, mampat RM25 tu. Jimat lah geng, RM25 macam gini. Oh, mampat. Sampai mampat korang nak tengok tak? Macam mana contoh nak masak dia? Jom kita tengok macam mana abang saya masak. Okey, panaskan minyak. Pecah telur. Pecah telur. Alright. Ni ceritanya kalau korang dah beli paste buat. Kalau korang belum beli paste, kau jangan buat. Tak jadi. Korang kena beli dulu paste tu. Okey, ambil nasi. Masuk nasi. Ni untuk sepinggan punya cerita Masuk nasi. Okey, kau rata-ratakan. Nasi dengan telur rata-ratakan dulu. Last baru masuk paste. Sebab paste dia dah siap ada rasa. Rasa masin, rasa masam, rasa manis, rasa bersalah pun dah ada dah kalau kau tak beli. Dia ada rasa bersalah kalau kau tak beli. Okey, dah nasi dah kan? Ambil paste. Paste dia tak payah banyak. Ngam tu. Ini untuk satu pinggan nasi. Segitu je paste dia. Itu untuk sepinggan nasi. Macam itu je paste dia. Okey. Paste dia tak payah banyak untuk sepinggan nasi. Kau bayangkan satu bekas tu berapa pinggan nasi kau boleh dapat? Memang banyak. Saya ingat lebih 20 pinggan nasi. Kalau kurang pedas, titiklah dia sendiri. Kalau kurang pedas, titik lada sendiri Style mak-mak nasi goreng kampung ala style mak-mak. Oh, letak pula telur mata. Oh, mangai. Tabur pula kena. Oh, baru jadi geng dia punya. Oh, nasi goreng kampung dia. Murah kan? Kau cari Azek More Kitchen. Kau datang pasal tadi ke Kadatan 5 Lakin JB, cari Azek More Kitchen. Okey, cari ni.